ada satu kisah dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Maka Bani Israel ini telah diserang oleh tentera Jalut. Lalu tentera Jalut ni merampas peti tabut daripada Bani Israel, di mana peti tabut ni dikatakan Bani Israel boleh jadi kuat lah kalau adanya peti tabut ni bersama mereka. Tapi peti tabut ni telah dirampas oleh tentera Jalut. Maka Bani Israel pun memintalah kepada Nabi Samuel untuk berdoa pada Allah supaya dipilih ketua daripada kalangan mereka ni lah. Maka telah terpilihnya Talut. Okay? Talut ni seorang miskin dan pengembala. Dan adalah saudagar kaya yang tak puas hati sebab mereka tidak terpilih jadi ketua. Okay? So, untuk membuktikan Talut ni worthy sebagai leader, okay, maka Allah telah buktikan dengan diangkatnya peti tabut tu oleh para malaikat lalu dibawa kepada kaum Bani Israel. Maka terbuktilah memang peti tabut tu dibawa oleh malaikat dan telah kembali kepada Bani Israel. Dan terpilihlah Talut sebagai pemimpin Bani Israel. Okey, kat sini nak beritahu bahawa sebenarnya leadership ni dia bukan sebab pangkat, bukan sebab masyhur dan bukan sebab kaya. Contoh macam ni lah. Ada seorang Bani Israel yang dia kaya, dia masyhur. Tapi Allah tak pilih mereka jadi ketua kerana mereka tidak ada kelebihan sebagaimana Talut. Walaupun Talut ni miskin, tapi Talut ni seorang yang gagah berani dan yang mempunyai skill kepimpinan yang baik. Okay? So leadership ni dia bukan harta, tapi sebab keupayaan dalam memimpin, guys. So maksudnya dia ada skill dalam memimpin. So skill ni boleh dipelajari, guys. Okay? So siapa-siapa nak belajar skill memimpin daripada zero, mungkin dia dah buntu tak tahu nak belajar macam mana nak improve skill leadership kan. Okay, saya ada sediakan consultation one on one. Boleh face to face, boleh online pun boleh. So boleh buat registration, tekan profile saya dan boleh tekan link di profile saya untuk membuat registration. Okay, harga asal saya buat RM200 tapi saya cut jadi 99 saja untuk 10 yang terawal sahaja. Okay, RM99 saja untuk 10 yang terawal. Book sekarang sebelum slot tu dah penuh. Okay.